Assalamualaikum semua, bersama saya Guru Besar SK SMA Batu Puan Mira binti Hashim. Assalamualaikum Puan, bolehkah Puan memberi pendapat tentang hari pelaporan hari ini? Baik, Assalamualaikum dan selamat pagi. Baik, Alhamdulillah hari ini SK SMA berkesempatan dan berpeluang untuk mengadakan hari pelaporan. Hari pelaporan ini bertujuan untuk memberi maklumat kepada ibu bapa berkaitan pembelajaran anak-anak di sekolah ini. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Segala perancangan yang dibuat berjalan dengan teratur. Diharapkan ibu bapa dapat info-info daripada guru-guru kelas untuk mengetahui cara bagaimana mereka belajar di dalam kelas dan juga prestasi mereka di dalam kelas untuk menjadikan mereka sebagai seorang pelajar yang lebih cemerlang dan di masa akan datang. Baik, itu saja. Terima kasih Cikgu. Sama-sama. Boleh Puan berikan sedikit pendapat Puan selepas berjumpa dengan guru kelas? Saya perlu fokus untuk apa yang dia lemah tentang pelajaran yang guru bagi tahu dia lemah. Sebenarnya dalam matematik ada kelemahan sedikit. So saya perlu fokus kepada dia. Terima kasih Puan. Okay. Assalamualaikum Puan, apa pendapat Puan tentang hari pelaporan pada hari ini? Waalaikumsalam, selamat pagi. Hari ini saya datang pelaporan adik saya. Terima kasih cikgu-cikgu banyak membantu dan menjelaskan perkembangan adik saya pada hari ini. So berdasarkan pentafsiran yang saya dapat, insyaAllah saya akan cuba untuk membantu adik saya meningkatkan prestasi dia di masa akan datang, insyaAllah. Terima kasih. Bersama saya Ustazah Maziha selaku guru kelas 5 USM. Selamat pagi Ustazah. Bagi masyarakat, apakah pendapat Ustazah selepas berjumpa dengan ibu bapa murid? Alhamdulillah kedatangan pada hari ini memberansangkan. Ucapan terima kasih pada ibu bapa yang hadir pada hari ini. Saya berharap kerjasama ibu bapa yang hadir pada hari ini akan berterusan sampai bila-bila. Okay, itu saja. Terima kasih.